Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Kita buka pencerahan sifat 20. Dah muka berapa? Saya tak tanda. 13. Dah. Sifat ke-7. Ke-7 kudrat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala di bilangan ke-7 ialah kudrat. Artinya kuasa Allah Ta'ala. Kudrat artinya Tuhan tu kuasa. Tapi orang-orang tani sekarang terpengaruh dengan pada dia kata berkuasa. Dia berkelimah ko terlebih dahulu daripada kudrat. Jadi bagi kita belah sini berkuasa kau boleh faham. Jangan kata tak kuasa sudah. Kalau lawan kuasa tu nak kata apa? Kau tidak kuasa. Jadi panjang cerita. Wajib Tuhan tu berkuasa. Kita zaman dulu pun dia tulis berkuasa. Berkuasa Allah Ta'ala memberi berkah. Tuhan berkuasa pada dapat memberi berkah. Makna kata memberi berkah menentu jadi atau menentu tidak jadi. Hal yang sebegitu kuasa Tuhan. Dapat tentu ada, dia tentu tidak ada. Bukan artinya tentu ada sesuatu itu tak ada kena-mengena dengan kudrat Tuhan. Hanya tertentu daripada kudrat makhluk. Lagu tu jadi Qadariyah dah tu. Dia tak nampak Tuhan lebih berkuasa. Dia nampak yang berkuasa pada dapat menentu jadi daripada usaha makhluk. Itu dia panggil faham Qadariyah. Qadariyah bukan ahli sunnah. Iaitu ahli punah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dipaham olehnya, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, ada peluang kita dapat berusaha sesuatu, tetapi tidaklah daripada usaha kita tu dapat menentu jadi. Pada sesuatu yang kita usaha. Yang menentu jadi daripada apa kita usaha itu ialah Allah Ta'ala. Oh, jangan jadi pula Jabariyah. Jabariyah ni langsung tak ada usaha ikhtiar dah. Apa yang dibuat olehnya semata-mata mengikut apa yang ditetap oleh Tuhan pada sejak azali lagi. Artinya Jabariyah ni tak ada usaha ikhtiar bagaimana kita ahli sunnah wal jamaah. Itu pun tak betul juga Jabariyah. Adik-beradik dia, hok mana abang, mana adik tak tahu. Sama tak betul belakang Qadariyah dengan Jabariyah. Hok yang betulnya ahli sunnah kita ni. Wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni ada usaha ikhtiar. Berarti tidak Mu'tazilah. Tidaknya Jabariyah. Tetapi sungguh pun ada usaha ikhtiar. Dari usaha ikhtiar tadi tidak dapat menentu jadi. Dari apa yang diusaha. Berartinya tidak dah Qadariyah. Tahan tu. Kita duduk di atas langit tengah. Mana? Ada usaha ikhtiar. Dan juga tidaklah usaha ikhtiar tu dapat menentu jadi. Pada penentu, apa yang kita usaha itu ialah Allah Ta'ala. Sikit sangat duduk. Kalau terkelih akidah tu habis out.
Beriman kepada Tuhan Ta'ala liku. Akidah kita ni kalau rusak iman, rusak akidah habis. Jahannam habis. Tak ada nilai kebajikan amal soleh kita. Tidak dihargai Allah Ta'ala. Sebab agenda penting dalam agama sudah rusak. Sebab itulah belajar sebegini ni tak sewajar dielok, dikecuali. Tunggu kamu, tunggu mati. Masuk ke ada padalah dengan muka aja. Berkuasa Allah Ta'ala memberi bekah. Apa yang dibuat kepada perkara mungkin. Apa yang kita buat kepada perkara mungkin, kuasanya Tuhan dapat menentu jadi. Daripada perkara mungkin yang kita buat. Bukan artinya perkara mungkin yang kita laku, yang kita buat tu dapat tentu daripada perbuatan kita sendiri. Tidak. Itu dah jadi qadariyah. Kita ahli sunnah ni sekadar usaha saja yang ada. Tapi sungguh pun usaha yang ada pada kita, namun dia tidak dapat menentu jadi. Hanya Allah Ta'ala jua yang menentu jadi. Kuasa Tuhan saja menentu jadi. Bukan kuasa usaha kita dah. Jangan langsung tak nak usaha pula. Dia punya fikir, dia kata usaha tidak menentu jadi, yang menentu Tuhan. Oh, kita relax sajalah. Kita tunggu je lah. Tu orang kita berapa cerdik tu. Langsung tak cerdik. Hanya tiada kepada yang wajib pada menentu jadi oleh Tuhan daripada usaha tu, daripada usaha kita tu tertentu pada perkara mungkin juga, tidak ditentu kepada perkara wajib dan mustahil. Tuhan tidak tentu pada perkara wajib, tidak tentu pada perkara mustahil, hanya ditentu kepada perkara mungkin juga. Hanya harus jua pada ketentuan Tuhan tu, ke atas perkara mungkin tu adalah harus. Tidak wajib bagi Tuhan. Tidak mustahil atas Tuhan. Harus saja bagi Tuhan. Dia nak tentu jadi, tak nak tentu jadi, itu jadi kesalahan bagi dia. Perkara mustahil, perkara mungkin ni perkara macam mana? Perkara yang boleh terima ada. Hal keadaan tidak ada, dia boleh terima ada kiranya Tuhan mengadakan dia. Daripada yang dia sedia ada, kiranya Tuhan mentiadakan dia, dia boleh terima tidak ada. Hal yang sebegitu dinamanya perkara mungkin. Bagaimana sekalian makhluk ni? Perkara mungkin. Sebab apa? Sebab makhluk kita sebelum Tuhan jadi dunia, dia tak ada. Lepas tu dia boleh terima dia, kiranya Tuhan mengadakan dia. Dalam keadaan dia sedia ada ni, kiranya Tuhan mentiadakan dia, di suatu masa dia tidak akan ada. Dia akan hilang, akan lenyap. Maka jelaslah sekalian makhluk, sekalian kejadian Allah Ta'ala itu adalah perkara mungkin. Itulah tepat ataupun perkara yang ditakluk oleh kudrat Allah Ta'ala. Tepat fungsi kudrat Tuhan. Pada menentu jadi, menentu tidak jadi, kepada perkara mungkin. Dengan itu tidak bertakluk kudrat Allah Ta'ala kepada perkara wajib dan juga mustahil. Jangan dilarang. Bertakluk Tuhan kepada perkara wajib dan juga kepada perkara mustahil. Perkara wajib ni perkara yang tetap ada. Senantiasa ada. Tidak terima tidak ada di suatu masa. Bagaimana zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan itu perkara wajib. Tidak ditakluk kudrat Tuhan kepada perkara wajib. Hujah kitanya kalau kiranya Tuhan itu bertakluk. Nak mengadakan perkara wajib. Nak mengada macam mana dia sedia ada dah. Zat Tuhan sifat Tuhan tu. Sebaliknya pula kalau takluk hendak mentiadakan dia. Perkara wajib dia tak boleh terima tidak ada. Dia akan kekal adanya buat selama-lama. Demikian juga tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Perkara mustahil, perkara memang tidak ada, tidak wujud. Dengan itu bagaimana kiranya Tuhan nak mengadakan dia? Dia tak boleh terima ada.
Dan sekiranya dia nak mentiadakan, ya memang sudah tidak ada dah. Itu antara sebab tidak bertakluk kudrat Tuhan kepada perkara mustahil. Kena nampak situ. Kita ngaji tauhid kena nampak situ. Nak boleh jadi nampak mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun baru nampak. Biasa dah. Pada dunia kita hari buku calangan pasal tauhid, pasal akidah. Malam perdebatan Babali dengan seorang doktor di petani. Tengah nganggu ada doktor tak boleh jawab. Kita tengok dah lepas tu. Tengok ilmu ada di situ tu. Dibuka TikTok dia tengok tan lain. Tak tengok tan tu. Tak faham lah. Dah. Maka sifat kudrat selaku sifat ma'ani. Sifat kudrat itu sifat ma'ani dah tu. Bermula daripada kudrat dikatanya sifat ma'ani. Irada ilmu hayat sama basar kalam. Itu sifat ma'ani tu. Sifat ia dimaksud kepada makna semata-mata bagi Tuhan. Artinya Tuhan bersifat dengan sifat kudrat. Tuhan bersifat dengan kudrat. Kudrat yang pada makna. Zat Tuhan itu berkuasa. Itu dikatakan makni. Bukan arti kata zat Tuhan berkuasa ada perkara lain. Menjadi sebab berkuasanya Tuhan. Kalau lagu tu orang tak panggil makni. Sebab dia berlapik dengan perkara lain. Sebab dikatakan makni kudrat bagi Allah Ta'ala. Tuhan bersifat dengan kuasa segala-gala. Dengan tidak ada kuasa Tuhan daripada perkara lain. Bagaimana kita ni ada kuasa juga. Tapi menengahi perkara lain menjadi sebab kita berkuasa. Dan itu hakikatnya kudrat kita tidak sifat makni bagaimana Allah Ta'ala. Sebagai contoh, berkuasa dengan sebab pemakanan. Yang berprotein. Itu sebab jadi kuasa. Berarti hakikatnya kudrat itu ada perantara dengan makan. Makan yang berlazat, makan yang bervitamin, makan yang berprotein. Tuhan kuasa tidak menengahi perkara begitu. Dengan direct Tuhan berkuasa. Dan nak faham juga. Apa makna dikatanya sebahagian sifat 20 bagi Tuhan itu sifat ma'ani. Makna sifat ma'ani bagi Tuhan itu ialah sifat yang Tuhan semata-mata bersifat dengan sifat itu pada segi makna saja. Namun tidak ada perantaraan lain menjadi sebab Tuhan bersifat dengan makni. Sifat makni ini 7 sifat. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka dari kalangan sifat makni inilah yang bertakluk. Sifat yang bertakluk di kalangan sifat 20 ialah sifat ma'ani juga. Tapi sungguh pun sifat ma'ani bertakluk hanya 6 sifat sahaja bertakluk. Satu daripadanya tidak bertakluk. Dipaham makna kata bertakluk? Berfungsi sifat tersebut kepada perkara lain selain daripada adanya pada zat Allah Ta'ala. Itu maksud takluk. Tuhan bersifat dengan sifat tu. Sifat tu ada fungsi, ada tindak kepada perkara lain. Itu dia katakan takluk. Sebagaimana kudrat tadi. Artinya kuasa. Maka sifat kudrat yang arti kuasa Tuhan tu berfungsi kepada perkara mungkin. Sama ada fungsi pada dapat mengadakan ataupun mentiadakan. Itulah dikatakan takluk. Adapun sifat hayat, walaupun di kalangan sifat amani juga, dia tidak bertakluk. Dia tidak berfungsi kepada perkara lain. Nak nampak bahas takluk tu. Maka bagi sifat ma'ani, 7 sifat. 6 sifat yang bertakluk
yakni berfungsi kepada perkara lain selain daripada ada pada zat, iaitu kudrat, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Itu saja yang bertakluk. Adapun hayat, tiada bertakluk. Walaupun di kalangan sifat ma'ani sekalipun sifat hayat, yang artinya hidup Tuhan, dia tidak bertakluk. Hanya sifat hayat tadi mengesahkan. Mengesah pada akal. Makna mengesah pada akal, akal kita boleh faham, boleh nampak. Dengan sifat ma'ani tadi, Tuhan bersifat dengan sifat idrak. Akal kita boleh faham, dikala Tuhan bersifat ma'ani, akan hasillah daripadanya sifat idrak, sifat pendapat. Mana sifat idrak, sifat pendapat? Yang ini mengesah pada akal Tuhan bersifat dengan sifat idrak, bagaimana sifat ma'ani tersebut. Sebaik saja Tuhan bersifat dengan hayat, artinya hidup, layak Tuhan bersifat dengan sifat idrak, sifat pendapat. Mana? Di kalangan sifat ma'ani itu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jika Tuhan hidup, akan tentu layak Tuhan itu bersifat dengan sifat. Bersifat dengan kudrat, artinya kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, mendengar. Sebaliknya pula, kalau awal-awal lagi dah Tuhan tidak bersifat dengan sifat hayat, artinya Tuhan itu mati. Dikala Tuhan itu mati, adakah layak yang mati itu bersifat dengan berkuasa? Adakah layak bersifat dengan berkehendak pada menentukan sesuatu yang mungkin? Adakah layak bersifat dengan mengetahui? Dengan ilmu. Bersifat dengan basar, melihat. Bersifat dengan sama, mendengar dan mati. Al-maklum, tak ada lah sifat tu. Kesimpulannya tidak bersifat lah sekali lagi dengan sifat idrak. Dikala Tuhan tidak bersifat hayat. Dikala Tuhan tidak bersifat dengan sifat idrak, bermaknanya bagi Tuhan tidak ada sifat ma'ani. Manakala dibahas sampai perekat itu, akal tak boleh diterima. Tak boleh diterima oleh akal yang waras. Sebab apa? Sebab manakala Tuhan tidak bersifat dengan ma'ani, sedangkan Tuhan sudah membuktikan dalil-dalil pada bahawa dia itu bersifat dengan ma'ani, mana ada sekalian alam ni menunjukkan Tuhan berkuasa. Adanya sekalian alam ni menunjuk Tuhan bersifat berkehendak pada mengadakan alam. Adanya alam ini menunjukkan Tuhan bersifat dengan ilmu dan sebagainya. Pujah duduk situ. Tuhan anugerah akal dengan kita. Kita guna akal kita yang boleh berfikir. Akal yang cerdik. Boleh dapat kenal Tuhan. Dengan saluran akal kita tu, kita boleh kenal Tuhan. Itulah faktor sebab Tuhan anugerah akal kepada manusia. Agar dari akal yang waras tadi dia boleh kenal Tuhan. Tetapi syarat nak kenal Tuhan melalui akal, kenalah ada bimbingan. Kalau tak ada cikgu. Kita tak siata anak kita mengaji sekolah. Kita nak ambil peperiksaan saja. Oh dapat telur lah. Dia boleh faham macam mana ilmu nak periksa. Dia tak mengaji. Sama juga kita dalam masalah nak kenal Tuhan ni. Kalau tak ada bimbingan orang, kalau dengan sendiri kita nak fikir, tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Duduk bodoh situ. Duduk tak kenal tu bodoh. Walaupun cerdik. Bagaimana orang barat. Orang cerdik. Nampak air muka tak Allah, terserlah cerdik. Tapi dalam bab ketuhanan bodoh sepatapai. Makna teruklah bodoh. Sebab apa? Dia tak ada ilmu sebegini. Sebagaimana kita belajar. Ilmu tauhid sepak 20 tak ada pada dia. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, jadi mustahil tergalung. Orang pun dia remah. Dia berasa tak malu. Dia berasa tak aib. Dia berasa tak salah.
Akibat daripada tidak kenal Tuhan. Dia marah sifat-sifat buruk tu mari berlaku. Tengok orang-orang barat, orang cerdik, orang ajar tinggi, dapat PhD gitu gini dah. Tak malu. Dia pakai luar capai-capai berjalan di hadapan khalayak ramai, tak malu, tak rasa aib. Sebab tidak ada ilmu saksiah kepribadi yang sebegini. Tapi bertuahnya kita orang Islam. Ada juga berasa malu. Sebab apa? Sebab dibimbing oleh ilmu. Ilmu yang datang daripada Tuhan sendiri. Ilmu agama ni, ilmu datang daripada Allah Ta'ala. Walaupun dikarang oleh ulama dalam kitab-kitab tertentu, hakikat sebenarnya ilmu datang daripada Tuhan. Kalau dia abal pada mengambil faham tentangnya, tak tahu. Namanya Islam. Islam tak tahu. Jadi Islam tenggelam, terselam. Berat juga tu dah. Iyalah memang macam tu. Adat kita orang mengaji. Sifat kudrat bertakluk kepada perkara mungkin juga. Tidak berfungsi ia kepada perkara wajib dan mustahil. Kita balik pula. Atas kelakuan taksir, teknik. Teknik sifat kudrat dapat menentu kepada perkara mungkin atas kelakuan. Atas teknik taksir. Taksir itu memberi bekah. Memberi bekah. Sama ada diadakan atau ditiadakan pada memberi bekah. Maka itu adalah kata-kata secara majazi jua. Majaz itu pinjaman. Dengan kita kata kudrat Tuhan lah dapat mengada dan mentiadakan perkara mungkin, kata-kata kita sebegitu dia panggil kata-kata berbentuk majaz, berbentuk pinjaman, cakap saja. Adapun yang hakikat, mengada dan mentiada itu perkara mungkin tu. Ialah zat Tuhan, tiada yang lain daripadanya. Dan kalau diri Tuhan, kalau zat Tuhan dapat mengada, mentiadakan perkara mungkin, bagaimana dikatakan sifat kudrat Tuhan pada mengada? Kata kepada sifat Tuhan tu sekadar pinjaman saja. Hak sengotinya, hak sungguhnya zat Tuhan yang bersifat kudrat. Bukan sifat kudrat yang asing daripada zat Tuhan. Kalau dipaham olehnya secara akid, secara hakikat, sifat kudrat Tuhan yang asing daripada zat Tuhan dapat mengada, mentiada perkara mungkin, boleh jadi kafir orang tu. Tapi kita kata juga, walaupun kita tahu begitu, kita kata setelah kita tahu, kata-kata kita tu dipanggil berbentuk majaz jua. Berbentuk majaz jua. Orang yang faham dia kata begitu pun tak usah. Sebab dia kata sekadar majazi saja. Pinjaman saja. Kalau orang tak faham, dia pakai direct. Kudrat Tuhan yang asing daripada zat Tuhan berkuasa. Itu jadi kafir. Oh kita lah. Allah lapar weh. Bagi orang yang dah faham, kalau lapar tu, nak kenyang kenalah makan dah. Kalau orang tak faham, kalau nak kenyang makan, kali dia meletakkan hakikat. Makanan tu berkuasa dapat mengenyang. Bukan kuasa Tuhan mengenyangkan dia. Itu dia panggil rusak kepercayaan. Kita cakap nak kenyang makan. Cakap kita pada makan mengenyang tu sekadar majaz jua. Jadi hakikatnya pemakanan yang kita makan tu yang menyebabkan kita tu kenyang. Bukan secara direct makan kenyang, automatik kenyang makan. Payahnya juga nak faham perkataan majaz yang diguna pakar ni dah. Oh dah sakit, berubah. Itu cakap majaz lah tu. Jadi hakikatnya yang menyuruhkan penyakit tu bukan kuasa mutlak ubah. Itu jalan agar disembuhkan penyakit oleh Allah Ta'ala. Itu kena dalam berubah. Kalau tak faham, dia direct.
Dah kalau dia main kat Panadol, dia meletakkan akidah dia. Kepada Panadol berkuasa dapat menyembuh demam. Perkara majak diguna secara hakikat. Hak majak tu tetap majak. Tetapi boleh kata. Syaratnya kena tahu hakikatnya. Kalau hakikat pun tak tahu. Dia meletakkan kepada majak, perkataan majak. Kata-kata majak itu sebagai hakikat. Itu jadi rusak. Dengan demikian kudrat itu tidak bertakluk kepada yang wajib dan mustahil. Hak kata tak duduk sini. Ini ada juga manusia punah hari ini. Dia tahu Tuhan berkuasa. Maka berkuasa Tuhan dapat melahirkan anak. Sebab segala-gala Tuhan kuasa. Kuasalah Tuhan nak beranak. Kalau macam tu seolah Tuhan perempuan. Walaupun tidak puan dia kata. Sebab dia berkuasa. Dia kuasa nak melahirkan anak. Ikut dia lah. Ikut tapak kaki ke kepala lutut ke. Dia cakap bodoh dia. Kita tanya dia balik. Melahirkan anak tu perkara wajib ke, perkara mungkin ke, perkara mustahil. Perkara mustahil. Tuhan tidak berdua tiga. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad. Allah tu esa. Kalau beranak tu jadi dua. Tuhan tu esa, anak dia tu esa. Akhirnya jadi Yahudi. Tuhan tidak bertanduk kepada perkara mustahil. Bertakluk kudrat Tuhan yang berkuasa itu tentu kepada perkara mungkin juga. Itu perkara mustahil. Ada orang Arab Syria. Dia kahwin dengan orang besuk Terengganu. Dia cakap kita tengok dalam TikTok ni. Satu lah kena belok. Tak ada lah. Hilang ke mana tak tahu. Kuasa Tuhan melahirkan anak. La ilaha illallah. Dia tak baca Qul huwallah tu padahal dia orang Arab. Apa? Otak Wahabi. Jenis otak Wahabi. Otak Wahabi di Jahannam. Antara Jahannam otak Wahabi ni. Dia kata Tuhan tu berada di atas arah. Babali tanya dia. Tidak berjihad ke kalau macam tu? Berjihad tu berpihak ke? Oh, dia kata tidak. Pihak-pihak ni bawah pada arah ke bawah ni. Baru pihak. Adapun daripada Tuhan kepada arah tu tidak pihak. Tak ada pihak. Dia buat bengotan tu. Bapak dia kata tidak ke berpihak. Pihak yang enam ni adalah perkara yang tidak patut dilibat dengan Tuhan. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Pihak yang enam. Atas satu, bawah dua, kiri, kanan tiga, kiri empat, depan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Atas satu, bawah dua. Kanan tiga, kiri empat. Lepas tu, depan lima. Belakang enam. Lepas tu dalam kata-kata. Pihak yang enam, jihad yang enam tu mustahil bagi Tuhan. Tak boleh dikait langsung dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan duduk di atas tu, Tuhan berpihak. Pihak mana? Pihak atas. Dia kait dengan berpihak kalau macam tu. Bagi dia tidak. Buat kau degil dia tu. Baik. Kata-kata kalau Tuhan di atas arah. Zat Tuhan tu berada di atas arah. Salah pertama Tuhan berpihak. Salah yang kedua Tuhan bertepat. Mana di atas arah. Jadi kalau zat yang bertepat dia panggil zat apa? Zat jirim. Zat jirim. Jadi zat yang berjirim, keadaan ada dia tu bertepat. Serta memerlu qadar. Tempat tu memerlu qadar sebesar dia. Luah qadar tu sebesar dia. Itu zat jirim. Kalau zat Tuhan berpihak, zat Tuhan tu berjirim. Selain daripada berpihak dikatakan zat jirim,
Zat yang memerlukan ruangan. Jadi diri Tuhan memerlukan suatu peruntukan ruangan sekadar dia. Kalau dikatakan, itu makna kata zat je dia. Kalau dikatakan zat Tuhan tu berpihak di atas, bertepat di atas, hakikatnya diri Tuhan itu jenis diri yang bahasa jirim. Manakala dikatakan zat Tuhan itu zat berbahasa jirim, maka sama taraf diri Tuhan dengan diri makhluk. Dikala sama tu dipanggil musyabbihah. Musyabbihah, menyerupai, menyamai. Zat berbahasa jisim pula zat yang berbentuk, berlembaga, berjasa. Itu dipanggil jisim. Seperti dikata zat Tuhan itu bertangan. Zat Tuhan itu bermuka, bermata. Berarti diri Tuhan itu berjisim. Orang berentikad zat Tuhan itu berjisim, itu dipanggil mujassimah. Jadi dua akidah ni. Musyabbihah wa mujassimah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dikata olehnya, ia berpandu kepada ayat Quran dan hadis. Ayat memberi tasbih, menyamai Tuhan dengan makhluk sebegitu, dia panggil mutasyabihah. Ayat yang memberi kesamaran pada sudut maknanya. Maka dari ayat mutasyabihah ni ada dua kaum. Mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Kaum salah dan kaum khalah. Kaum salah ni kaum yang terbaik. Generasi manusia 300 tahun kemari dari Nabi. Maka kaum di zaman salah terhadap ayat dan hadis mutasyabihah tadi, dia serah. Dia bersifat tafwid, berserah kepada Tuhan. Di segi makna dan maksud. Mari di zaman khalah, zaman 500 tahun, selepas 300, 400 tahun, 500 tahun. Lepas pada 400 tahun. Masuk tahun 400 dah lah. 300, 400. Itu panggil khalah. Ulama di zaman khalah terhadap ayat dan hadis mutasyabihah tadi dia takwil. Dia takwil. Makna takwil itu dia tangguh dengan hal yang patut bagi Tuhan. Maka takwil itu dia ada dua. Takwil ijmal, takwil tafsir. Kaum khalah tadi dia takwil ayat dan hadis mutasyabihah dengan takwil tafsir terperinci. Orang zaman khalah itu dia takwil juga. Walaupun dia suruh hakikatnya dia takwil. Tapi takwil secara ijmal. Mari Salafi Wahabi ni, khalah pun tidak, salah pun tidak. Tapi dia mendabik dia ni salah. Tapi ada title di belakang salah dia tu Wahabi. Jadi Wahabi ni dia tak takwil. Dia direct terjemah mengikut ayat. Jadi khalah pun tidak. Salah pun tidak. Kalau salah lah saya tak takwil. Dia tak berani nak terjemah. Jadi nak kata apa Salafi Wahabi? Boleh dikatakan salah salah pergi. Orang pergi belajar tempat ahli sunnah, pergi belajar tempat ahli sunnah. Dia salah pergi lah. Bukan Salafi. Bukan Salafi. Nak faham waktu tu. Payah juga nak faham. Duduk serabut dah. Dia ngaji tauhid gini ni. Kalau banyak duduk serabut, usul-usul luar tak apa nak masuk ni. Sebab ilmu dah, pencerahan ilmu nak kenal Tuhan. Jadi hal kita sebagai hamba Tuhan ni, kita nak kenal Tuhan, kalau tidak dibimbing dengan ilmu yang betul, tak berapa nak kenal. Ini pandai cakap makrifat. Makrifat ke apa? Sifat 20 pun tak mengaji. Orang dah ngaji sifat 20, khatam pelbagai kitab. Tak sampai lagi taraf makrifat. Itu bukan makrifat, buat karifat. Dia mahir sifat 20. Lepas tu nak makrifat macam mana? Dia makrifat ni orang kenal Tuhan. Bukan saluran pelajaran sifat 20. Orang kenal Tuhan lebih daripada tu. Lebih macam mana?
Siapa di peringkat zauqnya hati kepada Tuhan. Siapa di peringkat dapat menjelang alam hadratullah. Malakut jabarut dan lahu. Kenal secara begitu, baru dikatakan makrifat. Ini hak tu tak tahu ke mana. Cakap pertubuhan makrifat. Itu mak buat karifat. Mudah kira. Pernah makrifat. Tarekat pun tak tahu mana. Nak naik taraf tu kena ada jalur tarekat. Tapi syarat tarekat yang betul. Kalau tarekat yang menyimpan ke lain, tak kenal sampai bila. Jadi nak nilai tarekat betul salah. Kena mengaji. Syariat fiqh, tauhid, tasawuf. Dan juga ilmu khusus tarekat dia kena mengaji. Kalau dia kata saya dia iktimam tarekat, apa tarekat Naqsyabandi? Fiqh tak mengaji, tauhid tak mengaji. Jangan dimimpilah. Oh dah mengaji dah fiqh, tauhid, tasawuf mengaji dah. Dia kena belajar pula ilmu khusus tarekat. Nak dapat ilmu khusus tarekat tu bukan suatu perkara mudah. Kena dia ambil pengetahuan ilmu itu daripada guru yang mursyid, guru yang rasikh, yang mahir, yang ahli dalam bidang tu. Nak jumpa mana guru yang sebegitu di mutakhir zaman kita ni. Setakat boleh baca kitab. Tidak semesti dia berdapat menguasai ilmu tarekat. Ilmu tarekat itu suatu ilmu yang lebih terperinci lagi daripada tasawuf umum. Yang dikhususnya kepada orang-orang tarekat, orang yang berjalan. Nak dapat ilmu sebegitu. Kita kata tu aja dia Bukit Aba tu. Dia dapat. Selain daripada dia belajar dengan Siti Azhari, dia pernah belajar di pondok di dalam bidang tu. Sebab tu dia mahir dalam bab tu. Sebab tu orang menceritakan mutakhir suka dicari ganti. Pertukaran tasawuf dan tarekat di Nusantara. Almarhum tu aja dia Bukit Aba. Maka dari ilmu dia tu dia luah kepada murid-murid yang belajar dengan dia. Maka dapatlah fahaman oleh murid tadi sedikit sebanyak. Qadar yang disapa ilmu tersebut oleh Tok Guru. Kalau dia ambil ilmu tasawuf juga tetapi tidak ahli, tidak pakar. Tidak tepat yang ahli dalam bidang tu. Yang menyimpan ke lain, model-model ada lah. Tidak jadi tasawuf lah. Dia jadi terjauh. Lebih jauh lagi. Kan faham? Ilmu tu payah. Sebab tu kadang-kadang dia menggatal buka pertubuhan tarekat. Dalam tazkirah dia tak nak setuh dalam perkara ilmu tarekat dalam tasawuf. Sebab apa? Sebab dia tak ada bahan, tak ada modal. Mungkin kalau setuh menyimpan ke lain. Jangan coba-coba. Kesimpulan, saya bercakap kita nak mengajak kalangan kita ni mengaji biar elok. Utama sekali kita belajar fardu ain. Dah kalau kita buat amal tarekat, jangan diabaikan sama sekali. Ilmu tarekat tu kena mengaji. Kena ambil faham. Kalau tak faham, jadi lain lah. Pada sepatut lain dipahami oleh yang lain. Lalu dikata padanya, olehnya kepada perkara lain. Tak boleh. Ini mudah. Dia buka pertubuhan makrifat. Tarekat tak tahu ke mana. Mengaji ilmu tarekat tu dia ambil jalur mana. Setiap ilmu nak jadi pakar dalam bidang tu ada jalur. Macam saya kata, kepakaran ilmu selipan merah. Ilmu ayat 4 ni. Kalau tanah air kita, tanah Melayu, jalurnya Qiyas soleh. Kalau orang tidak soleh, Qiyas dah, tapi tidak soleh mana. Tak layak dikatakan ahli. Sebab apa? Tidak ada bukti. Adapun Qiyas soleh macam Pahak Johor tu ada bukti aja jasa. Sehingga dapat anugerah daripada Datuk Ong. Bagi anugerah dia pakai senggan tangkap gambar dia ni. Cerita orang tua dulu, orang berjasa besar. Qiyas soleh. Menangani masalah berhadapan dengan Cina Bintang 3. Kan tanah air kita pernah dilanda oleh Cina Bintang 3.
Baca sejarah Jepun dulu dah nah. Pokok dia aja bangun. Dia jadi ganak seketika. Kalau tidak tewas orang Melayu kita dibuat. Dengan sebab itulah Haji Mak Karam petani itu dia nak bedakan nasib Islam orang Melayu selatan Thailand. Lalu pergi jumpa Kiai Soleh sendiri terima amalan. Sebab naik darah begitu Haji Mak Karam tu. Pasal Tok Haji Sulong tu pak sepupu dia. Tok Haji Sulong tu pak sepupu Haji Mak Karam. Dia takak Haji Sulong, Tok Haji Sulong tu. Dia ke Hombang di dalam laut, di dasar laut. Masuk dalam guni. Berdekatan dengan Pulau Tiku. Baca sejarah. Saya cakap mengikut fakta sejarah. Itu antara sebab Haji Mak Karam naik darah. Cari ilmu kepahlawanan. Kan dia menggunakan keluarga dia sendiri pun dihumban oleh orang kafir. Jadi tujuan ilmu itu tidak asing. Untuk kita berhadapan seketika berdepan dengan orang kafir. Bukan nak perang sama sendiri. Berhadapan dengan orang kafir. Kita orang Islam ni bukan selamat. Semakin sari semakin hampir. Dia ratuh mumuk oleh orang kafir. Sebab bagi saya cari ilmu gitu. Tapi jangan salah. Kalau setakat bertawassul dalam ilmu tu ada tawassul. Ini kita bahas tawassul panjang. Tawassul ni dia boleh. Bagaimana disabit pada sebuah hadis. Dicerita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. So, 3 orang laki-laki bertiga. Dia masuk dalam gua. Sebaik saja dia masuk dalam gua, pintu gua tak ada tertutup dengan sebuah batu yang besar. Maka lalu tidak ada peluang lah. Mereka bertiga tadi nak keluar. Sebab pintu gua sudah tertutup. Di kala itu masing-masing bertawassul. Dengan amalan yang soleh masing-masing. Orang tu tawassul cara dia. Orang ni tawassul cara dia. Sebaik saja dia bertawassul, terbuka pintu gua. Satu perekat ke satu perekat. Sehingga terbuka terus. Lalu dia boleh keluar. Itu di antara faktor hadis membolehkan kita bertawassul. Tapi salah dengan betul. Tawassul tu. Dalam tarekat mana-mana dia boleh tawassul. Ini kita tengok buku tawassul tak boleh. Tak boleh ni syirik tawassul. Itu Wahabi. Wahabi mensyirikkan tawassul. Banyak lagi ni. Sayyidina Umar tawassul. Dia tak boleh tawassul kepada orang masih hidup saja. Kepada orang mati tak boleh tawassul. Sayyidina Umar dia bertawassul kepada Abbas. Pak saudara Nabi tu. Abbas tu dah wafat dah. Dia kalau berlaku kemarau besar. Dia bertawassul dengan berkat Abbas. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan. Hujankanlah. Selang tak lama turun hujan. Sebab apa? Sebab dia tawassul. Saya tawassul pun tak jadi. Ni kena mengaji pula ni. Tawassul kenalah pada tempat. Orang nak berniat tawassul setelah terdesak. Dalam suasana terbuka tidak terdesak kita tawassul. Tak berapa nak jadi. Sebab apa? Sebab kepercayaan kita. Kepada orang yang kita bertawassul tidak sebegitu kuat keyakinan. Sayyidina Umar tawassul kepada Abbas tu betul-betul dah getir dah. Tak ada harapan dah. Sebab lama tak hujan dia, kering ketung. Aku diharap sangat dengan Tuhan. Dengan berkat Abbas ni, Ya Allah, Ya Rabbi Tuhan. Hujankanlah. Maka hujan semua. Semacam orang terkepung dalam gua tadi. Dia tawassul dengan amalan dia. Macam cerita-cerita. Itulah. Ilmu kepahlawan yang dia bertawassul. Bukalah buku rahsia amalan Kiai Soleh. Tawassul kepada wali-wali. Tawassul kepada orang soleh. Sebab tu dah jadi. Jadi. Kalau tawassul tak boleh, tawassul lagu Cina.
Dia pergi ke pokok jejawi, dia minta dengan pokok jejawi. Pada pokok tu, pokok kayu apa berkat dia nya? Apa berkat dia? Apa keistimewaan dia? Kan kita tarekat Ahmadiyah kita ni tawassul. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Kan ada zikir. Allah, Allah, madad, madad, madad ya Sidi Ahmad. Madad kita minta sempurna madad. Kita minta sempurna zikir kita tu dengan berkat ya Rasulullah. Kita minta sempurna zikir kita tu dengan berkat Sidi Ahmad. Seluruhnya ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Tawassul. Dia boleh. Khodam lah. Ilmu khodam lah. Khodam ni ada dua. Khodam alim mutasarruf. Khodam ghairul mutasarruf. Khodam tasarruf ni khodam yang layak kita bertawassul dengan dia. Khodam ghairul tasarruf ni tak boleh kita tawassul. Jadi rusak. Mana? Khodam kotor. Dia ada dua jumlah pula khodam. Makna khodam ni orang sanggup memfahami diri. Sanggup berkhidmat kepada seseorang. Hak mutasarruf ni hak bersih. Hak bersih. Jenis mukmin. Jenis mukmin. Jenis soleh. Kalau orang tu soleh-soleh. Itu hak bersih. Hak ghairu mutasarrif yang tidak bersih, hak tak boleh nak bantu tolong, ni hak kotor-kotor. Dia ada dua pula. Kalau jin dia ada dua pula. Jin Islam, jin kafir. Hak Islam tu boleh. Tapi sungguh pun boleh bagi orang tarekat, dia tidak digalakkan berkhadam. Dengan sebab apa? Dengan sebab dampingan khodam kepada orang berjalan kepada Allah boleh mendatangkan suatu kesulitan. Kesukaran untuk jadi sampai hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena rohani itu menguasai seseorang tu. Halnya dia tak dapat nak nilai. Perkara yang didapat di alam rohani tadi, perkara membimbing dia ke arah nak kenal Tuhan ke, ataupun ke arah dunia. Situ jadi sulit. Jadi sulit. Sebab itulah ambil jalan mudah, tak usah berkhadam. Tetapi kalau dalam suasana terdesak, itu terpulang dah. Bagaimana dalam suasana, orang Melayu diratah oleh orang kafir. Cina bintang 3 zaman Qiyas Soleh dulu. Paksa kena bangun. Sebab dalam teknik peperangan ni, dengan apa cara dibolehkan. Kita berbohong pun tak apa dalam peperangan. Kalau dalam keadaan normal sebegini, dijauhlah perkara sebegitu. Kita ambil jalan teknik menipu pun tak apa dalam peperangan. Syarat dalam peperangan. Tidak timbul perkataan salah. Jangan ditimbul isu-isu yang tidak berasas. Boleh memudahkan kepahaman orang ramai. Kita mengaji biar-biar. Saya zaman budak dulu. Kita terima amalan begitu tu. Pasal fikir punya fikir penting. Penting benda-benda begitu. Zaman tu lah. Zaman masih panah-panah lagi 13 Mei tu. Zaman Tengku Rahman jadi Perdana Menteri. Tengku dia bercakap dalam video. Sabar. Tengku Rahman kata sabar. Jangan orang Melayu meleting. Sabar. Gapo dia ni? Sabar. Rupanya seorang orang Islam tu bersabar. Sedangkan berapa ramai ada orang Islam. Dia kata. Kalau tentera tidak bangun di zaman tu. Hancur Islam kita. Tepat mereka. Mereka orang Islam mengamalkan ayat-ayat Sultan Allah di Masjid Kampung Baru. Tapi saya tak datang KL lagi. Tapi dengarlah. Nada suara Tengku Rahman duk cakap. Orang kata dah gocoh dah Melayu dengan Cina di Kuala Lumpur.
Kena ada. Ilmu itu termasuk dalam bahagian ilmu hikmah. Kita mengaji kitab lama ni kena ada ilmu begitu. Ilmu hikmah. Doa-doa yang terlipat dalam kain kuning kena ada. Macam doa khawah kena ada. Doa syakit kena ada. Doa sejata fakir kena ada. Doa khawah saya terima dengan Baba Amir. Pondok Seligi Pasir Putih. Saya adik baca depan dia. Terima dengan dia. Baba Amir ni orang di Buru Selatan Thailand. Mari buka pondok di sini. Dia mendatang. Doa khawah saya ambil dengan arwah Haji Hussein. Doa khawah. Jatuh pakai saya ambil aliran Baba Sik Warak Petani. Waktu tak payah tu. Nak pun saya tak bagi. Untuk saya seorang ya. Kalau mari siapa ke mereka nak di blacklist kita. Kena buka. Oh nak di blacklist. Nak masuk dalam TV lah. Apa kena menerima kerja ni? Apa kau tak boleh keluar negara. Nak hantar kita pekat tu. Kalau kita buat salah tak apa. Saja-saja nak main. Cari dunia dah. Tak guna. So ada yang nak percaya tak nak percaya sudah. Bukan saya cerita nak suruh percaya. Nak ceritanya sebagai pengetahuan. Lebay kampung ni. Nampak tokoh lebay tak apa dah. Bukan nak glamour. Tapi kena ada. Kita ni jenis orang tak nak nama dah. Tak ada glamour mana dah. Kita kena ada benda-benda begitu. Pada makna kita duduk ni bukan kita menukar di atas orang lain. Semata-mata harapan kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Saya mari batu 10 buka pondok sini. Bukan atas pelawak anak orang tempatan sini buka pondok. Saya mari buat. Sebab apa nak sebar Islam. Buat pondok di atas konsep nak sebar Islam. Tak apalah. Orang tempatan tak mari. Orang luaran mari. Boleh mengajar. Tak ramah sikit. Sudah. Sebelum mati dah ni. Ada kerja-kerja amal soleh. Itulah kiranya kita ni. Sesama kita sementara. Semua ni kita hidup sementara belaka. Tak kekal di sini. Satu masa jalan ke Tanah Merah batu 2. Pergi tak balik sampai bila. Pergi sekarang ni balik. Yang hari ni saya nak pergi ke petani ni. Tapi balik. Kecuali dia buang tengah jalan. Tak tahu lah dah. Apa kita isi minyak. Banyak-banyak lagi kata panjang. Sebab apa nak isi minyak dia telah. Dia main buang. Oh jahat buat ni. Dia tak tahu jahat kita lagi dah nah. Dia buat jahat dia. Korek ingatan. Setakat tu dulu.